Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan saya sekarang bertambah-tambah sihat dan bertambah ceria selepas saya follow Dr. Ju. Alhamdulillah. Sebelum saya jumpa dengan Dr. Ju, kehidupan saya seharian bukan sangat tapi kurang sihat, tidak ceria seperti sekarang. Buah pinggang saya semakin hari semakin merosot. Kemudian Alhamdulillah saya berjumpa dengan Dr. Ju ni, saya dapat improve pada keratin saya yang tinggi sehinggalah sekarang agak okey lah. Masa mula-mula dulu, stage buah pinggang saya adalah tahap 4. Kemudian saya follow Dr. Ju. Sekarang ni dah 3B. Saya dah berhenti ambil ubat. Kencing manis, darah tinggi dah stop dah. Dan saya amalkan Izumio dan Superlutin. Sehingga saya sekarang ni dapat berjalan brisk walk daripada 20 minit pada setengah jam. Semakin kuatlah saya berjalan. Alhamdulillah. Sebelum jumpa Dr. Ju, saya makan macam-macam. Saya tak tahu. Saya tak pernah diet. Itu yang kreatinin saya semakin tinggi. Kemudian setelah saya berjumpa dengan Dr. Ju dan tim, diorang ajar saya cara pemakanan, cara gaya pemakanan yang sihat. Sekarang Alhamdulillah saya masih amalkan dan juga saya buat IF sampai 18 jam. Dulu saya pernah buat omat tapi sekarang saya buat 16 jam. Tapi kencing manis saya masih lagi 4 lebih. Darah tinggi saya pun dah okey. Syukur Alhamdulillah saya rasa. Ada. Sebelum ni badan memang letih, tidur pun kurang, tapi makan berselera. Itu yang menyebabkan kreatinin naik itu. Tapi selepas saya jumpa Dr. Ju ni, semua tu dah hilang. Tidur pun lena, makan pun okey. Tapi yang paling bestnya sekarang, semakin ceria, semakin happy. Mesti bulat tak pernah tinggal. Berbotol-botol habis. Sekejap je order dengan Ain, Cik Ain. Seronoklah dapat jumpa dengan bulat, dengan banyak yang produk-produk Dr. Ju yang banyak membantu saya. Selepas amalkan bulat, badan saya cergas, buat IF pun sentiasa rasa kenyang dan bertenaga. Bulat juga membantu kencing manis saya menjadi stabil. Tak adalah tinggi sangat. Biasalah 4 lebih saja. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada Dr. Ju dan tim kerana banyak membantu saya sehingga saya ke tahap sekarang lah.